Assalamualaikum, selamat pagi guys. Semalam kan aku buat speed training, tapi aku rasa sakit gila dekat bahagian ankle, bahagian tapak kaki dengan ankle sebelah tepi luar. Aku tak tahu sebab apa. Sakit tu aku rasa macam aku kena gout. Sekarang aku berfikir, adakah sebab kasut, atau adakah sebab aku terlampau laju, ataupun adakah kaki aku ni kena gout. Jadi aku rasa macam tak puas hati, ada macam sesuatu yang tak lepas. Sebab nak cakap laju semalam pace lebih kurang 5 kecil je, 10 km je. So pagi ni kita buat recovery lebih kurang setengah jam. Pagi ni aku pilih maximum cushion Anta PG7. Tadi aku cuba test jalan kaki, sakit semalam tu macam dah tak ada. So sekejap lagi aku cuba lari. Sekarang jalan kaki dulu, warm up. Sekejap lagi kita cuba lari. Pelik lah, pelik. Racun. Tapi depan ni berapa kilo ni? Ikut ni kamu. Dah mileage kasut ni berapa km? Alhamdulillah selesai sesi racun pagi ni. Lebih kurang 41 minit. Balik kaki ayam kuat sangat meracun. Kesimpulan pagi ni aku tak tahu kaki aku sakit ni sebab apa. Kasut ke, ataupun condition badan aku ke, apa-apa pun, esok aku perlukan rest. Jangan ajak aku lari, jangan ajak aku buat apa-apa. Esok kita fully rest one day insyaAllah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. Kasut ni mantap.